Assalamualaikum dan selamat datang ke Ruang Raksasa. Izinkan saya dalam siri ini untuk berkongsi kisah pendek seram berlatar belakangkan asrama sekolah yang berasal dari Malaysia. Jadi, ayo semua, tutup sementara akal logikal dan buka minda khayalan. Kisah kali ini terjadi di sebuah sekolah berasrama yang terletak di Hulu Selangor. Sekolah yang dipanggil semasyhur ini sememangnya luas dengan beberapa fasiliti sukan padang. Peperiksaan pertengahan tahun baru selesai dan kebanyakan pelajar cuma berbual dan melepak di dorm masing-masing. Malam kejadian ini sama seperti malam-malam sebelumnya. Tiada apa-apa yang aneh kecuali apa yang akan terjadi kepada watak kisah ini, iaitu Amira. Amira, seorang pelajar tingkatan 3, baru sahaja selesai solat Isyak berjemaah bersama penghuni asrama lain. Dia melepak di balkoni untuk menghirup udara segar, manakala penghuni lain rancak berbual di dorm masing-masing. Sifat introvert Amira sering menyebabkan dia di pinggir rakal lain. Malahan dia masih ingat akan menjadi mangsa buli penghuni lain ketika dia mula menduduki asrama. Tetapi insiden seperti itu tidak berlarutan selepas amaran keras daripada warden. Malam itu agak hangat disebabkan musim panas yang dialami ketika itu. Sedang asyik dia termenung memperhatikan kawasan asramanya, dia terlihat seorang pelajar duduk di pondok bawah berseorangan. Amira pada ketika ini masih berada di balkoni dan pada mulanya mengendahkan pelajar terbabit. Namun selepas seketika dia melihat pelajar itu berdiri dan mula berjalan. Cumanya dia berjalan mengundur. Amira melihat dengan hairan. Hatinya berkata, betul ke budak tu berjalan mengundur atau aku yang salah nampak? Untuk melihat dengan lebih jelas, Amira mula bergerak menuruni tangga dan menuju ke arah pondok. Setibanya di tingkat bawah, Amira melihat perempuan itu sememangnya berjalan secara berundur. Walaupun dari jauh, dia dapat melihat wajah perempuan itu pucat tanpa sebarang emosi. Amira berlari naik ke biliknya dan menceritakan apa yang dilihat kepada penghuni asrama yang lain. Namun mereka tidak mempercayai kata-kata Amira dan hanya berseluruh sebagai balasan. Namun Amira meyakinkan mereka apa yang dilihatnya dan mengajak mereka bergerak bersama ke tingkat bawah. Mereka melihat riak wajah Amira yang panik dan serius dalam nadanya. Mereka memandang antara satu sama lain sebelum bersetuju untuk bergerak turun. Tibanya di aras bawah, mereka berjalan mengelilingi bangunan asrama. Namun setelah diperiksa, tiada kelibat wanita yang diceritakan Amira kelihatan. Mereka ketawakan Amira, menuduhnya sedang berkhayal dan dahagakan perhatian. Amira hanya mampu ketawa kecil, namun perasaannya terguris kerana disindir sebegitu. Setelah kembali ke bilik dorm, mereka mula rebah ke katil satu persatu. Lagipun malam dah lewat. Namun bagi Amira, dia tidak dapat melelapkan matanya kerana bayangan perempuan tadi sering muncul di fikiran. Selepas seketika, dia membuat keputusan untuk mengambil air sembahyang untuk menenangkan hati. Amira bangun untuk bergerak ke tandas dan pada mulanya ingin mengejutkan seseorang untuk menemani. Tetapi dia masih terkilan dengan ejekan mereka sebelum ini. Angin malam melewati wajah Amira sedangkala dia memberanikan diri memasuki tandas. Selang hanya beberapa langkah, kedengaran bunyi air dan dia melihat salah sebuah pintu bilik mandi terbuka sedikit. Amira melangkah sambil bertanya sekiranya ada yang menggunakan bilik air tersebut. Namun tiada jawapan. Dia menolak pintu yang terbuka itu untuk masuk, tetapi sedang dia menjejakkan kaki ke dalam, dia terlihat seorang perempuan muda berdiri di bawah shower head. Badannya menghadap Amira melihatkan susuk tubuhnya yang basah disirami air. Namun kepalanya menghadap ke belakang, ke arah dinding. Amira tergamam dengan apa yang berdiri di hadapannya dan sebelum sempat dia berbuat apa-apa,
Kepala perempuan itu secara perlahan mula berpusing. Mata mereka bertembung. Perempuan itu kelihatan marah dengan kehadiran Amira. Sekelip mata pintu bilik air tertutup dengan kuat sehingga mencapakkan Amira ke belakang. Dengan badan yang menggigil, Amira mengeratkan segala kudrat yang ada untuk segera bangun sebelum berlari keluar. Kisah pertemalan anak itu diberitahu kepada kawan-kawannya. Namun sehingga kini tiada siapa yang mempercayainya. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda percaya pada Amira? Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah yang disampaikan. Sila subscribe untuk lebih banyak cerita seram untuk layanan anda. Sekian dari saya, Rakshasa, mengucapkan malam tanpa ketenangan untuk semua.